bagi tahu. Nanti saya buka beg kuning. Beli satu barang pun korang akan dapat gift voucher. Korang boleh claim, korang dapat gift voucher ni, korang boleh claim tau. Dia bagi korang free hair treatment ataupun facial treatment. Okay, korang boleh claim dekat mana-mana saja branch yang Bella Beauty Spa ada. Dan juga tak ada expired date. Fatih bukan spa ke? Tak lah, saya bekerja dengan spa. Kau disa aku yang sudah berani nikah. Apanya tak faham lah berani. Kenapa tak berani pula? Study. Mana awak tahu Hazri? Betul, study UM dulu. Macam korang tahu? Pelik lah. Bella Beauty Spa. Bella, B-E-Y-L-L-A. Kalau korang beli produk Bella, kan kita akan bagi korang satu voucher. Korang boleh claim bila-bila masa saja, kat mana saja. Okay, korang boleh pilih korang nak facial ataupun hair treatment. Antara dua tu. Spa tu kat mana? Ada banyak tempat. Paling dekat dengan Perak, dekat Ipoh dengan Telintan. Dekat utara tak ada lagi. Pening, Perlis dengan Kedah tak ada lagi. Tapi akan buka soon. Sudah berani kata pertanyaan, apakah anda sudah? Sudahlah, tapi duitnya enggak ada. Udah bersiap tapi duitnya tak ada. Jauh sikit tak nak. Perintah belah mana? Tak tahulah. Kena search dulu lah. Saya pun tak tahu. Sebab saya tak jaga pun branch tu. Ambil kos siapa dulu? Hazri siapa? Macam mana saya tahu? Pernah nampak video dalam kelas di UM? Pernah nampak video dalam kelas di UM? Video TikTok saya ke? Yang saya post ke? Syami ni kan? Syami, kamu join ke 5 Langkah weh. Itu ke maksud Hazri? Kita ambil course biasa-biasa je, business admin. Cerita kita kau kenapa ni? Sulit bicara. Video TikTok viral sebab cakap macam orang gila tu kan. Dia cakap dalam kelas gila tu kan. Itu bukan dalam kelas gila. Ini Malaysia. Ya, Malaysia. Kenapa tak kerja bahagian admin? Tengah kerja bahagian admin lah ni. Tengah intern. Memang tengah intern bahagian admin pun. Kenapa ya? Yang Beauty Spa ni part time je. Saya now tengah intern. Saya pun admin kak. Mantap doa. Tahu. Syami, kamu join tak? Kawan dok tanya ni 5 tu. Bahagian admin saya kepala lah. Biasalah, semua kerja saya kepala weh. Salbina UM. Grad tahun 2022. Oh, faham. Video mana yang Hazri tengok tu? Kenapa dengan 5? Join ke? Misal nikah dengan cowok Indonesia apa bisa? Enggak mau gue sudah cowok di sini. Enggak mau gue ke Indonesia. Cerita kita. Pernah je kerja sebagai admin. Esok kan last day. Ada kawan aku kan, dia dah beli dah tiket. Lepas tu dia kena burn sebab tak ada hotel. Dia nak pergi balik hari je sebenarnya. Lepas tu ferry pun tak cukup 2 tiket kau. Aku tak ingat lah macam tu lah cakap. Sebab dia pergi dengan kawan-kawan. Sekali tak cukup pula dah. Pernah je kerja sebagai admin biasa je, semua kerja akan pening. Tanya Syami. Syami kan kerja admin. Betul tak Syami? Tengok TikTok je lah. Weh, aku tak terima pun sebenarnya. Sebab rasa macam ramai sangat orang. Betul tak? Ramai sangat orang. So aku malas. Apa nama style tudung yang awak pakai ni? Shawl ke? Betul. Bukan style. Jenis tudung. Jenis tudung adalah shawl. Style tak ada style. Selempang. Orang cakap style selempang. Style tu maksudnya gaya. Cara kita gayakan dia. Ni saya pakai selempang je. Weh, korang.
Saya ni macam okay, bukanlah Batak tapi nak cakap juga. Saya pergi tengok bola yang MU tu. Saya rasa excited sebab saya dah lama tak keluar daripada bumi Kedah. Saya boring lah duduk sini. Sebab kerja kan, penat-penat. Akhirnya dapat juga keluar daripada bumi Kedah. So sesuai dengan shape muka awak. Ya ke? Sebab muka saya panjang kot. Kalau pakai bawal tak sesuai ke? Awak pernah tengok tak saya pakai bawal? Saya pernah je lah pakai bawal. Macam tu Banu Cicau satu. Banu Cicau tak ada tak ada. Milo Lychee ada. Tolong rekodkan dekat studio nanti. Aku nak pergi tapi tak cuti anjing. Engkau MU ke no? Bukan kau suruh aku minat Arsenal ke dulu no? Aku ingat lagi. Cakap GR, kau geng aku GR, kau ambil Arsenal. Aku ingat lagi no. Bukan kau Arsenal. Betul tak no? Yelah, mestilah kau akan record Arsenal tahi Habis tu apa ajak? Aku ingat kau suruh aku sama dengan kau. Apa Ano? Kau apa No? Aku tak ingat lah. Tapi kau pernah cakap aku. Oh MU ke? Oh okay. Tapi aku rasa macam bukan MU. Okay LA. Apa LA? Amirul Fields. Siapa duk Amirul Fields? Oh okay no, nanti aku record untuk kau. Tapi MU warna apa record radio khas untuk aku je. Tapi kau jangan post. Aku post lain lah. Aku yang aku post aku ambil lain lah. Kau punya yang gagal-gagal, yang tak nampak. Meskom kan? Taklah Mayat Karim. Takutlah Mayat Karim. Saya bukan Meskom lah. Kenapa dulu mak ayah saya suruh saya ambil Meskom. Muka kita sama. Tak habis-habis kau ni. Muka sama. Fire jom, Sukia jom. Apa lagi kat cakap? Sushi jom. Apa lagi? Apa tu? S25. Tak faham. Aku dah kat shawarma yang gepuk lagi apa tah. Tapi ayat apa sih mesti muka kita sama. Ke nasi lemak berhantu phone tu ni ke? Tak tahulah. Saya dah pakai lama tak pernah tahu yang phone apa. Tapi ni phone Android biasa je. Untuk main game saya prefer jogging. Tapi saya tak berapa suka jogging pun. Saya rasa nak nasi lemak berhantu kot. Sebab teringin lah tengok orang makan macam sedap je. Cerita kita sulit bicara. Jom nasi lemak berhantu. Ya jom. Belanja lah. Sabtu ke Ahad. Rabu. Sabtu ke Ahad Rabu tau. Sabtu Ahad tak free lah. Rabu. Terpengaruh lagi game ni. Rabu wayang murah. Ya bukan ke setiap pagi. Setiap pagi memang Rabu memang wayang murah. Bukan Rabu. Korang dah balik kerja ke belum? Ni aku tak nak. Minggu depan balik tak? Cuti 3 hari kot. Balik weh. Minggu depan Raya Haji kan? Aku dah Raya Haji berapa bulan je? Tapi aku balik ni lah 6 ataupun 7 hari bulan. Sebab ada pool. Pool hari apa tak aku tak ingat lah. Pool 5 hari bulan ataupun 6 hari bulan. Kalau pool tu 6 hari bulan, buka malam tu aku terus balik. Kalau pool 5 hari bulan, 6 hari bulan pagi aku balik. Macam tu lah. Antara dua tu lah. Cuti sampai hari Isnin kan? Ke Ahad? Aku tak ingat.
tak cuti dari seminggu sebab aku kerja ni, aku nak cover bos aku jap. Dia ada hal hari Selasa tu, so aku tak balik lagi lah. Hari 5 hari bulan ataupun hari bulan, aku tak ingat hari apa. Antara tu lah aku balik. Lepas habis pool baru aku balik. Yang 30 dengan 1 tu. Oh ya, betul. 28 sekejap, 9, 30 1. Aku cuti. Tapi aku tak balik rumah yang tu. Sebab nanti dah Raya Haji nak balik kan. Tak balik rumah lah. No, apa cerita no? Kau kata kau nak siasat kes kawan tu no? Yang aku tanya tu, dia dah kahwin ke belum? Oh yelah, nak pergi Kut Jalil kan? Betul. Nak pergi Kut Jalil ni untuk kau ni no, pergi. Kau kan nak aku rakam. Kau dah siasat belum no? Kau ingat tak no apa yang kau nak siasat tu? Kau apa lupa apa yang kau nak siasat? Nak siasat dah ni. Baru nak siasat no? Baru nak siasat no? Aduh, kau ketinggalan lah gamaknya no. Kalau baru nak siasat. Kau ni no. Weh, kalau ada post apa-apa kan, kau hantar dekat aku. Jangan juga aku lupa baik kerja. Wow. Faham? Respect. Banyak kerja. Pehe. Pool pun tak sempat pun. Itulah kau ni no. Sampai hati kau. Aku ni betul lumus tau. Pergi sana, pergi Jalil sebab nak rakamkan kau punya bola tu. Kau tahu tak Akif dah kahwin? Aku macam wow. Laju juga, cepat juga dia kahwin. Macam banggalah aku. Tak sangka pula secepat itu dia kahwin. Kau cuti tak Raya Haji? Aku akan pastikan dia kahwin. Duk quarters tu semua sewa dengan kau. Mantap no. Aku SS. Weh no, apa cakap tadi tak? Kau cuti tak Raya Haji? No, birthday kau kan? Bulan ni kan? Aku tak ingat pula hari apa. 28 9. Tak no, birthday kau. Tapi kat quarters boleh ke buka pool weh? Kat bawah lah kan? Mau share ramai-ramai lah. Hancur. Dia boleh pergi cuti. Aku lah cover. Allah bulan berapa hadiah birthday aku kena cover duty orang. Memang sibat. Oh, kesal lah. Maksudnya birthday kau bila lah? 28 ni. Alah kan aku cakap tak cuti. Awak lahir bulan berapa? Saya lahir, cuba teka, tengah-tengah. Tengah apa je. Awak boleh teka lah actually. Tapi senang sangat kalau bulan lahir saya. Jun betul. June. Menarik. Kenapa? Weh, Jun menarik tau bagi saya. Tapi bila tengok dekat konten-konten TikTok kan, IG, yelah kan, gram-gram tu kan, bila orang buat macam contohlah kan, rumah sesuai ikut bulan. Bagilah rumah ni untuk Januari, Februari sampai kat Jun mesti hodoh. Satu. Lepas tu makanan untuk ikut bulan. Yelah tahulah tu jokes je. Tapi macam kenapa kau ada beef apa dengan Jun? Jun mesti hodoh. Lepas tu satu lah pinggan untuk Jun.
Pergilah mana-mana pun mesti Jun bodoh. Sikit je yang akan cantik, yang akan elok. Yang lain semua jahanam bagi kat Jun. Apakah ini? Apatah? Tak tahu. Ari orang mana? Saya nak habis intern dah ni weh. Saya patutnya kena cari kerja dah ni. Perak. Oh Perak. Faham. Ari lelaki ke perempuan? Sorry lah sebab saya tak tahu Ari lelaki ke perempuan. Kerja KL. Oh, hari-hari tengok live akak. Ya ke? Betul ke? How do you know? Jafries. Golongan Adam. Faham golongan Adam? Okay, nak tanya korang satu soalan. Perempuan nampak cantik bila apa? Sebab tadi orang tanya saya. Lelaki nampak handsome bila? Perempuan nampak cantik bila apa? Tak ada kena hidup atau mati Kita sembang santai je. Kak, saya tengok live mak kak. Yeah, you don't have to tell me lah. I know lah. Saya tahu. Dia suka buat live sekarang. Golongan saya jantan tau. Oh, perempuan nampak cantik bila tidur. Ya ke? Saya tak cantik kot bila tidur. Apa lain lah kot sebab saya kalau tidur masa saya terbuka. Kenapa pula? Kenapa macam mana nak tahu dia kuat berak ke tak berak? Tak kuat berak kena tanyalah. Perempuan nampak cantik bila marah. Wow, suka kena marah. Ari suka kena marah ke? Lagi korang suka perempuan pakai tudung bawal ke shawl? Ataupun pakai turban? Ataupun pakai apa lagi? Sarung. Tudung sarung tahu tak? Ya betul. What a thinking. Itulah kan. Alhamdulillah kak, beg nombor 1 tu dah sampai nanti. Dari graduate. Ada voucher baru tak? Beg nombor 1 mana pula engkau ni? Ada voucher baru. Awak beli pada saya apa-apa saja barang. Saya akan bagi awak voucher. Give voucher free from Bella Medispa. Awak boleh pilih awak nak facial treatment ataupun hair treatment. Free saja. Awak beli apa-apa barang pada Bella. Tahu barang apa? Kalau tak tahu barang apa kan ni, kita ada remover. Beli satu pun tak apa. Tak ada toner pad. Ni lelaki perempuan semua pakai tau. Lelaki perempuan semua boleh pakai. Ada lotion. Ada sunscreen, ada banyak lagi. Shampoo rambut ada. Alhamdulillah kak. Bawal atau loose on top. Shawl loose on top. Macam mana loose? Oh loose. Loose macam ni ke? Saya dulu pakai macam ni. Sebab tu muka saya gemuk lagi. Sebab kan cakap sekarang kurus. Cuma sekarang ni muka saya macam ada shape sikit. Sebab saya pakai braces kan dulu kan. Macam ni. Lepas tu lama sekarang saya pakai macam ni. Keluarkan sikit, lama ke belakang loose. Loose tu macam ni lah maksudnya kan. Ke lain. Boleh kak kalau boleh bayar COD tak? Boleh rasanya. Boleh rasanya. Awak nak free treatment tak? Nak tengok hati renyih. Renyih tu apa? Renyih. Akak sesuai jadi pelakon. Si Syakak ni. Ni ke pelakon cerita apa awak? Bukan karakter apa? Cepat, saya nak berlakon ni. Hai, kita baju. Kita baju. Hari ni live saya tak dapat sambutan sikit lah. Sebab korang kerja kot. Mengharapkan sambutan pula. Cerita kita sulit bicara.
Akak cepatlah weh, pelakon jadi apa? Saya nak jadi pelakon lah. Sebab orang cakap saya jadi pelakon, boleh? Pelakon cerita apa? Siapa nak ambil? Macam nak pelakon lah, kena casting dulu kan. Saya nak follow boleh, tak ada masalah, follow je. No, ada orang cakap muka aku macam pelakon. Muka aku boleh jadi pelakon, no? Watak apa saya boleh bawa, awak rasa? Korang rasa? Tapi dulu waktu saya form 6, saya memang berlakon, no kan? Kita berlakon kan, no kan? Saya pula cakap kau macam pelakon. Bukan macam pelakon, boleh berlakon lah kan. Dia cakap boleh jadi pelakon. Pelakon ni bukan pelakor. Homo type elok sensitif ni. Tapi dulu kan kita memang berlakon, no? Kau tak ingat ke? Ma'am, aku tak ingat lah ayat kau. Jadi bintang kang boleh lah. Ya, dulu saya berlakon jadi bini tanggang weh. Saya berlakon dengan No lah. No jadi kuli saya. No jadi kuli saya. Duk pegang apa entah tajam tu. Pegang apa nama itu? Apa entah. Rai Haji kau balik tak no? Aku ni bubuh nama TikTok Syamil. Panggilan nama tu. Okay. Mi okay Mi. Syamil. Tak rasa macam janggil panggil Mi. Pakai tanjak ke lembing? Tanjak kan yang panjang atau tajam tu. Kita orang berlakon dulu kisah tanggang. In English lah. Kita berlakon in English sebab memang minggu English macam tu. Saya jadi bini tanggang. Kawan saya Syamil ni dia jadi kuli saya, bodyguard saya. Tanjak kot tajam tu lah. Tapi bukan lembing. Lembing ke? Lembing bukan baling tu kan? Tak ingat macam dia panjang. Lepas tu ujung dia macam bentuk ni. Lama-lama nak menajam. Macam ni. Betul dia. Orang gitu lah. Kau dok ingat. Syok memeruteng. Supit lah tu. Bukan supit tu. Bukan. Supit tu yang tiup tu kan? Bukan. Pistol lah. Cirik kan bukan pistol. Orang zaman dulu pakai pegang tu. Macam kalau kita nak masuk istana kan, orang kat pintu tu dia pegang macam panjang tau. Panjang. Lepas tu bentuk ujung tu macam yang dalam tajam. Tu bila orang nak masuk kat pintu istana tu, orang macam tu. Tanggang moden macam tu. Maksudnya kau bukan tanggang. Sebelah mak bawah matakan awak tu, tanya ke? Oh ni ke? Bukanlah, dia tak lalat saya. Dulu ni hitam tau. Lepas tu tak lalat besar. Lepas tu sekarang lepas tu saya buang dah itu. Ada sikit lagi bekas. Dekat masjid biasa ada benda tu. Itu tempat yang khutbah tu kan? Bukan. Aku tak tahulah apa bendanya. Awak jangan bodoh-bodohkan saya. Tentang saya ni macam boleh senang diperbodohkan. Awak jangan. Dulu saya punya talat ni besar. Tanya kawan saya Syamil tu. Besar nak mampu. Lepas tu kan saya belajar sini. Diorang cakap bodoh. Tanda lahir pula. Aku boleh dengar suara kau no? Lepas tu saya belajar sini. Orang cakap bodoh. Saya pun buang lah. Macam cakap besar sangat talat saya. Hitam dan besar. Hang buat aset hang. Aset apa? Hang buat aset hang tak faham lah. Sejak bila hang duk main hang-hang ni? Hang buang. Oh. Yelah weh, orang kecap-kecap aku cakap bodoh. Buang lah. Aku ni walaupun tahan maki, cuma aku tak tahan hina. Cik wah, tak adalah. Bukan hina pun.
Tapi aku rasa tunggu balik tu. Ya weh, aku tahu waktu aku buang tu adalah setengah orang yang macam tak cakap pun hodoh, cakap cantik, tanya kenapa buang, sayangnya. Tapi nampak je lagi kan. Ada je lagi kan. Nampak je lagi. Sebab dia besar, dia tak mati habis pun. Najis lalat tu Tin. Ya, najis. Taram pakai kertas pasir tengok. Tak nak aku. Muka kau tu no. Ni bibir kau tu. Taramkannya. Kasar Kasar Cerita kita sulit bicara. Apa dah weh? Weh, sebenarnya craving lah nak makan. Apa mana? No, pemburu rumah no. Aku korang sama kenal, rupanya tak kenal. Ada saja kau ya. Ya weh, dia selalu ada no. Aduh. Siapa kau? Yuk. Ayuk korang. Tanya dah siapa tu. Jawab pemburu rumah siapa kau? Aku tunggu kau ni. Asal masuk dia kau tak ada je. Asal masuk dia kau tak ada je. Tengok tunggu. No, ini kawan dah ni. Saya pemburu janda. Ayo, saya tak ada janda, okay? Hai. Ni mesti korang dah balik kerja kan? Sebab tu korang masuk. Tadi aku live seorang je weh. Siapa cakap? Live je, maaf saya speech delay. Oi, bukan speech delay ni. Tak payah tunggu, banyak kerja ni. Gerak lu tengah kerja ni. Oh ya ke? Sekarang apa dah? Ke-5. Hari kerja kau nak pukul 6 ke? Akil habis kerja pukul 9 ke? Mutu beg pukul 9? Muka pukul 9. Kena komando rest dengan incas ni sampai time. Cik, komando rest macam mana? Nak pergi mana kak? Tak pergi mana? Live kerja. Korang siapa yang nak dapatkan gift voucher free hair treatment ataupun facial, okay ni korang beli di apa-apa barang daripada Bella Skincare. Kita ada banyak. Kita ada remover wipes, kita ada toner pad, kita ada sunscreen, kita ada shampoo, apa lagi? Kita ada apa lagi? Macam-macam kita ada. Okay, kalau korang nak, korang beritahu saya akan buka beg kuning. Okay, korang dapat free ni tau, gift voucher ni. Korang dapat free hair treatment ataupun facial, boleh pilih. Okay, valid sampai bila-bila masa saja selagi Bella Medispa masih wujud. Dan no expired date lah. Boleh incas, aku duk baca no punya ni. Boleh claim dekat mana-mana branch. Fatin dah habis kerja macam apa? Saya tak kerja hari ni, cuti. So, saya tak minat show. Korang ajar lah no. So, aku kena laki punya ada ke? Produk kita ni laki perempuan boleh pakai. Okay, produk from Bella ni laki perempuan boleh pakai. Okay, tapi kalau mana-mana laki yang main gym, nak whey protein ke, suplemen untuk nak testo booster ke kan, ataupun kreatin, saya ada. Tapi bukan produk Bella lah, takkan dapat ni lah. Okay, full macam kedai macam ada ais batu, ais badu. Ais badu ada, ais badu tak ada, ais badu tak ada, ais batu ada. Ais aku hempuk guna ais lagi. Weh, korang tak tahu no ni kuat mental. Tak adalah. Produk Bella boleh pakai untuk lelaki dan perempuan, tak ada masalah. Skincare, penjagaan muka, dengan rambut ada. Kita ada rambut juga. Okay, siapa yang nak testo booster, nak kreatin, yang main gym, nak protein, nak whey, bagi tahu saya pun ada. Korang bagi tahu baru saya buka beg kuning, saya ambil barang. Kalau korang tak nak, saya tak nak buka beg kuning. Sebab kalau buka beg kuning, saya kena tunjuk barang. Letih nak menunjuk barang.
murah. Takut dah. Cerita kita. No, kau tak payahlah tanya. Tahu dah no. Sulit bicara. Thank you yang follow saya. Thank you bagi apa title screen. Malam ni saya live lagi tau. Korang masuk lah. InsyaAllah lah. Kalau saya tak pergi mana-mana, saya live lagi malam ni. Siapa yang baru balik kerja tu, cuba komen sikit. Nak tahu. Yang kerja pukul 7 tadi lambat je balik. Mesti masuk kerja lambat kan. Thank you. Hi. Korang baru balik kerja ke? Weh, Abang Red. No. Apa Bang Red kan? Betul lah. Aku lupa nak panggil apa. No, Bang Red masuk no. Bang Red, ada no dalam ni. No dengan saya tak akan berpisah. Dia ngikut je lah saya. No, keluarlah sikit. No, kamu ni Bang Red ada ni. Saya balik tak kerja dia. Dah habis kerja kot. Dah habis waktu kerja kot. Ataupun dia cuci tulang. Ada Kak. Hai Syabil. Hai Mak Syah. Bagi korang, siapa yang nak testo booster, nak kreatin, nak suplemen whey, protein, bagi tahu. Nanti saya buka beg kuning kalau korang nak, okay? Kalau korang tak nak, saya tak tunjuk lah sebab saya kena tunjuk barang kalau buka beg kuning. Okay? Kalau siapa-siapa yang nak skincare, korang beli je apa-apa skincare dari Bella Medi Spa. Saya akan belanja korang give voucher ni. Free facial dengan hair treatment. Boleh claim dekat mana-mana saja branch. Okay? Boleh claim dekat mana-mana branch dan tak ada expired date. Best tak? Boleh pakai bila-bila masa saja. Hai Kak, hai. Senyap pula Sino ni. Aku duk suruh greeting dekat Abang Red. Abang Red aku tak ingat dah. Handsome doa. Tapi tak boleh zoom. Handsome, elok gambarnya. Ambil gambar dekat mana? Aduh, saya kan pelupa. No, tolong aku no. Aku salah sebut nama ni no. Fat. Dah berpuluh-puluh kali saya cakap. Kenapa awak tegur kali ni? Bukan banyak makan semua. Ramai sangat saya kenal. No dah keluar dah. Banyak sangat saya kenal orang. Hai Kak, mandi tak lagi ni balik kerja? Saya tak kerja lah hari ni. Hari ni Kedah cuti korang. Jumaat Sabtu cuti. Ahad pun saya cuti. Saya kerja half day. Bos saya cakap macam ni, Fatin, Ahad ni you datang hanya untuk makan-makan je pukul 11. Gitu. Ni ada no. No. Kau ni no orang panggil ni. No, ni mesti ada pegawai dia datang. Saya tak kerja hari ni.
No-nya tak nak balas pula. Tiba tadi rancak sangat dia. Hai Elash. Perfect. Thank you bagi gift. Hai Elash. Dah sini sombong dok. Good. Aduh, aku tengah bersyok-syok main game ni. Aku sibuk lah. Perfect. Kau apa dah ni weh? Lagi setengah jam Kau tak sembang kan saya main game sekejap Awak, saya nak kena dismiss live awak ni. Jumpa lagi bulan. Thank you Ari. Tadi Ari cakap nak tunggu saya live sampai malam. Okay, Atin gerak dulu, bersukan dulu. Okay, bye Buffett. Saya tadi workout dah saja bagi tahu. Nak cakap saya jaga badan juga. Road 1M follower. Wow, banyak sangat dia. Ya, percaya. Baik Abang Feb percaya. Tapi kan sebenarnya saya dah lama tak workout weh. Sebab busy sangat weh. Minggu ni baru 2 kali saya workout. Minggu lepas saya tak dapat workout langsung. Aduh. Kesian tak ke saya. Punyalah busy, tak ada masa. Apa yang busy sangat pun tahulah. Busy lah. Saya buat kerja kadang-kadang pukul 8. Okay, bye. Salam. Kadang saya buat kerja pukul 8. Sehari ni saya live banyak kali sebabnya saya punya live tertangguh. Saya kena ganti. Berapa hari dah saya tak live kan? Kalau korang nampak lah. Kalau korang nampak, kalau korang perasan lah, berapa hari dah saya tak live. Sebabnya ni lah, saya busy. Penat bercinta kerana taat. Nak wish Fatin salam Jumaat. Korang ni suka pantun lah. Sekejap. Pergi kedai beli cuka. Salam Jumaat juga. Boleh lah kan. Cepatlah berlakon. Berlakon apa? Bagilah karakter. Cik. Bagi karakter dengan skrip baru saya macam boleh in karakter. Kalau tidak saya tak tahu nak cakap apa. Korang ni nak saya jadi pelakon betul-betul ke? Tak layak lah weh. Tak sesuai. Tak nak lah saya jadi pelakon. Nanti saya nak kahwin, saya nak duduk rumah. Saya tak nak jadi pelakon. Pelakon nanti kena kerja. Tak pernah terfikirlah untuk jadi pelakon. Layak sih cakap. Kenapa? Kenapa layaknya? Awak pernah nampak saya berlakon tak? Tapi kan actually kan dari saya sekolah menengah sampailah saya form 6, saya memang berlakon pun. Drama, English drama. Waktu saya form apa form, tak ingatlah form apa. Tapi waktu sekolah menengah 2 kali berlakon. Waktu SDPM sekali berlakon. Sis Fatin cantik post 3 kali 1 2 3. Okay, baik. Kenapa korang cakap saya sesuai berlakon Thank you. Pak Long ni tak payahlah bagi gift. Tap screen saja. Sudah cukup. Korang tak payah bagi gift korang. Tap screen je weh. Ataupun kita sembang-sembang je. Okay. Thank you. Aku tekan. Oh, tekan. Salam cik. Saya nak tanya cik apa perasaan cik kalau orang tu menduakan hati. Kalau orang tu duakan hati, menduakan hati saya ke? Saya kecewa lah. Sumpah saya kecewa. Lepas tu saya tak akan patah balik dekat dia. No, saya tak akan. Okay, lajunya post. Okay, 1 2. Macam tadi 2 3. Aku tak pandai post lah. Musim gaji tak apalah bagi gift. Oh, okay. Baik awak beli saya punya barang pada awak bagi gift. Betul tak? Nak tengok keluar datang apa. Cuba Pak Long try yang lain pula.
Cuba Pak Long try ni. Lain-lain ke, sebab saya tak tahu betul ke keluar lain. Nak tengok juga. Cerita kita sulit bicara. Weh, cepat korang tolong saya. Esok saya ada pool tau. Okay, saya sekarang ni tengah fikir apa yang saya nak buat dengan pool saya. Untuk saya nak promote pool saya tu dekat TikTok pula. Konten apa yang patut saya buat. Weh, banyaknya Pak Long, sudah cukup. Konten apa yang patut saya buat untuk pool saya. Saya esok ada pool, saya rasa saya nak buat live. Tapi macam live kat rumah orang, live waktu pasang je lah kan. Macam kat rumah orang kan Pak Long. Sudah Pak Long, macam banyak sangat pula. Macam banyak sangat. Macam melanggar privasi orang tu. Faham tak? So saya rasa macam patut ke saya buat live kalau nak buat konten apa yang perlu saya buat. Thank you korang bagi gift. Berkasih jawapan yang jujur cik. Semoga amin. Saya memang ingat nak sembang, tapi bos di sebelah tu yang bimbang. Alah, awak pakailah earphone. Lepas tu awak type lah. Tengok keluar apa. Tak payah korang. Biar Pak Long je yang try Pak Long yang nak ni Pak Long try lah, tekan. Pandai suruh orang pula Cerita kita sulit bicara. Cepatlah korang, tu lah bagi idea. Patut ke saya buat live, tapi tu kat rumah orang. Lepas tu pagi-pagi ada korang nak masuk live saya pagi-pagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Long tekan spin je pandai. Apa tu? Tekan spin apa tu? Main spin ke? Perlu buat post sambil promote barang maybe. Promote super duper. Konten pantun. Korang tak payah pantun lah. Aku tak larat lah nak pantun-pantun ni. Kak, jangan sedih-sedih. Pilah makan lu. Saya baru makan lah. Tadi saya macam ada baca something. Nampak happy dan ceria je tu. Oh, mestilah. Saya jarang tak ceria. Request last. Loose emoji ni sis Fatin. Cantik. Last loose emoji ni. Post emoji ni ke? Oh, macam tu. Hai Kak Fatin. Hai, hari ni dua last staff. Dua staff last day ke Balong maksudnya? Kenapa Kenapa dua staff last Full-time staff. Oh, kenapa diorang ni? Diorang berhenti ke diorang dah naik jawatan lain? Tapi berhenti last day kata tadi. Thank you for the gift. Siapa yang nak suplemen whey, protein, kreatin ataupun testo booster, komen dekat bawah. Nanti saya akan keluarkan. Saya tak buka beg kuning lagi tau, sebab saya kena gambarang lah kalau buka beg kuning. Siapa nak skincare, nak free facial ataupun hair treatment, komen juga. Saya ada juga. Saya akan buka beg kuning lah kalau korang nak. Pak Long tu tak apa ni, kalau Fatin duduk area sini boleh apply jadi HR sini. Itulah, saya rasa apply situ lah. Cik tak nak lah. Tak adalah, gurau je. Boleh kena maki dengan Pak Long. Itulah kena makinya aku dengan Pak Long ni. Pak Long, saya nak habis intern dah ni. Saya dah patut cari kerja dah ni. Tengah bimbang kan, kerja apa yang patut saya cari. Tengah bimbang, tengah memikirkan nak intern kat mana, nak kerja kat mana. Tapi saya ingat, saya rasa saya perlu balik ke rumah saya lah. Sebab yelah kan, lepas kerja-kerja nanti kan nak kahwin. Bila lagi nak duduk dengan mak bapak. Bila last bulan 7, tengah bulan 7. Kerja area rumah je. Tapi area rumah saya tak banyak kerja. Tu masalahnya.
Cuma saya rasa saya akan full time live host kot. Tengoklah. Saya ada try beberapa brand lagi, tapi dia orang dah bagi jawapan lambat sikit. Perak area kampung ke? Ya, tak, Perak saya pilih Pekan. Pekan biasa je. Kat Tanjung Malim. Susah. Saya tak nak kerja bank sebab saya rasa family saya banyak yang dah kerja bank. So saya tak naklah kerja bank. Saya nak fikir kerja lain daripada bank. Sebab orang suruh saya kerja bank je. Boring lah. Circle saya banyak sangat kerja bank. Kalau nak pengalaman dengan target besar kena keluar lah. Betul. Memanglah. Saya satu lagi, saya ni banyak hal sikit. Saya tak suka duduk dekat bandar-bandar sebab sesak. Saya rasa saya nak buat bisnes lagi. Sama ada itulah, buat bisnes ke, lepas kerja jadi sastrawan pantun. Kau ni tak boleh pantun je. Kau tak, kau masuk live saya je, mesti kau nak apa pantun tau. Saya tak pandai lah. Di sini banyak perubahan. Macam ni je. Pak Long duduk je. Oh, ya ke? Saya duduk Kedah sebab satu partner saya kat sini. Lepas tu satu lagi saya buat bisnes dengan dia. Sebab tu saya kena duduk sini. Cari circle okey. Akan maju ke depan. Betul. Betul, setuju. Circle main peranan juga tau. Sangat-sangat main peranan. Bukan main peranan juga, memang main peranan. Saya mula merisaukan dah tempat kerja kat mana nak. Tapi kawan saya ajak kerja kat Penang. Cari kerja kat Penang. Macam okey juga Penang kan. Banyak je peluang pekerjaan. Nak dengan tak nak je. Penang macam okey juga. Dia bandar, tapi macam rasanya okey lagi kot daripada KL ke. Lepas tu saya harap bos saya sekarang ni, yang saya tengah intern ni, dia ambil saya kerja dengan dia. Sebab nampak gaya dia macam nak buka lagi lain bisnes. Dia tak tanya saya macam, Fatin bila last? Lepas tu nak cari kerja kat mana? Macam tu. Fatin duduk sini tak? Kata kalau ada kerja kat sini, saya kerjalah sini. Duduklah sini. Kalau tak ada, saya tak kerjalah kat sini. Tak ada, saya kena balik lah ke halaman, ke kampung halaman. Cerita kita sulit bicara. Hello korang. Ada ni sama. Oh, I see. UM ada keluar iklan kerja kosong. Ya ke? Betul ke Cik Ye? Kerja apa tu Cik Ye? Hai Cik Ye. Cari yang minat, apply yang minat. Itulah. Saya minat buat bisnes sebenarnya. Haha. Ni kan nak teruskan lagi. Memang akan teruskan je bisnes ni. Bisnes pool akan diteruskan. Cik Ye, tak dapat pun info tu. Banyak kerja. Tengok dalam web. Tengok dalam web UM. Okey. Oh, rupanya tengok dalam web UM. Nak cari. Boleh-boleh. Terima kasih Cik Ye.
Oh, baru tahu rupanya nak tengok kerja kat UM, cari kat web. Nyanyi please kak, lagu apa? Go dengan bisnes gagal tu matangkan kita, betul? Bisnes ni side je actually. Tapi kalau dapat sambutan, teruskan je. Lagu apa weh? Ada lagi lagu lain. Oh, kau ni suara aku nyanyi macam suara aku sedap sangat lah. Search je. Oh, sepertinya di UM kena cari ataupun Unimap. Tapi UM kerja Jumaat Sabtu kena cari U lain lah kot okey juga kerja dekat dalam institusi. Thank you follow saya. Quite nice juga. Cerita kita. Lemak. Korang pukul apa dah ni Kita nak end live dah sekejap lagi. 4 minit lah kita end live Hi, thank you Semal. Tep screen. Thank you tau. Korang bawa balik kerja Ya, baru balik kerja. Kerja kat mana Cik Mal? Boleh tahu ke? Boleh ke share-share kerja kat mana? Saya ni nak cari kerja nanti. Mana tahu boleh tiru Cik Mal. Lah, kerja pun nak meniru. Tu lecturer ke? Susah weh. Why would you do without your smart mom? Throwing me in and you kicking me down. Put my head. Tak, English teacher bukan lecturer. Oh, faham. Tahu. English teacher, faham. English teacher kena ada apa je? Teacher maksudnya macam tutor lah kan? Kena ada degree atau degree PLI. Ya, saya nak ambil di PLI lah. Saya nak jadi pendidik actually. Tapi bukannya pendidik budak sekolah early education ataupun budak sekolah rendah, sebab saya tak boleh lah. Saya rasa kesabaran saya tak sampai. Bukan untuk diorang. Saya jadi lecturer lah actually. Sama maksudnya sama lah, tak boleh dengan budak-budak. Kita bukan tak sabar apa tau. Diorang tu comel. Tapi masalahnya ni manja. Saya tak boleh nak tahan manja dia. Kena jadi garang lah. Garang kenalah ada garang juga. Sebab tu saya pilih masuk uni. Betul. Diorang manja. Kita tak layan diorang. Diorang memang nak attention. Sebab saya pernah tengok orang kerja. Apa yang betul.
Tak tahu, awak yang cakap betul. Sebagai early education, dia kena layan satu-satu. Lepas tu jenuh lah kan kita ni. Walaupun early education, dia setiap ada kelas dia tahu mengajar tau. Kita ni nak mengajar satu hal, nak layan kau pula, kawan kau pula menangis. Macam tu. Tak boleh. Kalau sekolah rendah mungkin tak nangis-nangis, tapi mungkin banyak hal. Faham tak? Kalau dah besar sekolah menengah ataupun sekolah universiti, dia boleh fikir dah. Dia dah matang dah. Aku tak ada rambut. Aku ada rambut lah. Alah jagung ni. Saya pun chef, ajar budak-budak. Diorang kuat melawan. Itulah biasalah kan. Host degree bidang apa nak sambung? Jangan panggil saya host, panggil saya Fatin. Saya business admin. Belum. Partner saya cakap dah, pergilah. Kalau betul nak kena tahu dulu kan. Lepas tu cakap kalau betul nak isi. Sekarang kat tengah open di PLI. Dekat U saya lah, tak silap saya. So tengah fikir lagi. Betul macam orang rumah cepat stres kalau balik mengajar. Oh ya ke? Orang rumah pun ajar apa, tadika ke, sekolah rendah ke, macam mana? Saya nak sambung di PLI, tapi saya tak ambil tahu lagi pasal di PLI. Di PLI biasa buka 2 tahun sekali. Kena survey dulu uni mana offer bidang sesuai. Faham. Oh, okay. Saya nak ambil bidang apa? Aduh, marketing lah. Hai. English memang tidak lah saya. English fail sikit. Taklah fail, biasa je. Salam dari budak Meskom. Oh, hai. Saya dulu, parents saya selalu sangat suruh saya waktu nak ambil. Oh, di PLI marketing tak ada ke? Habis tu ada apa je? Saya tak pernah ambil tahu lagi lah. Saya dulu, parents saya selalu sangat suruh Meskom tau. Saya tak boleh Meskom, saya Miss Communication ada lah. Adalah Miskom. Saya, sebab apa tu tahu kenapa parents saya suruh ambil Meskom dulu. Thanks Sudi bagi tahu. Okay. I mesti subjek sesuai pengajaran macam math, science. Oh, faham. Okay. Saya rasa saya boleh go maths dengan science. Bukanlah, saya akan pilih antara tu lah. Sebab saya suka maths dengan science, tapi basic science lah. Oh ya ke? Saya nak kena study dah ni pasal di PLI ni. Partner saya cakap dah buka dah. Dah buka ke? Tapi cakap saya kena, dia pun suruh saya ni fikir-fikir dulu. Sebab dia pun nak ambil di PLI juga. Dia ambil maths kot sebab dia macam pandai maths. Dia pandai lebih lah sikit. Lepas tu cakap kat saya, nanti kita kena survey dah. Kalau betul nak sambung di PLI, boleh apply di PLI. Try buat ujian maths dekat. Saya pernah buat ujian dengan psikometrik. Try buat ujian tu dekat mana? Webs ke? Saya dulu waktu sebelum masuk degree, saya dengan partner saya pernah jawab ujian maths, tak lulus. Kenapa Maaf lain topik, tapi by the way owning awak sikit-sikit. Ya, saya memang pakai RM1, saya tak kisah pun. Sebab tu dia memang macam ni, lose-lose. Memang tak kisah. Terima kasih. Kalau maths tak lulus, memang kena reject permohonan je ke? Maths tu sebenarnya nak apa tak faham. Dulu saya untuk bidang pendidikan, comelnya akak macam negeri. Wah, hari tu orang cakap saya comel macam British short hair. Macam British short